我说那边来，我说他先来。出来的。Datang ke Malaysia, tak payahlah nak tunjuk perangai biadab macam komunis. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila sepasang rakyat warga negara China cuba menunjukkan sikap biadab dengan menengking dan menyerang seorang rakyat Malaysia. Mengikut maklumat, pergaduhan bermula apabila sepasang rakyat negara China enggan beratur ketika berada di kaunter pembayaran, menyebabkan seorang rakyat Malaysia menegurnya. Namun teguran tersebut dibalas dengan cara biadab, apabila warga China tersebut mengeluarkan telefon dan mula merakam sambil membuat provokasi. 我说我这样放下来对吧？安排第一份。人家已经你们排好来啊！我说没那个，他主动打我们的。我说那边来，我说他先来。再摆一单。别动，哎，我拍我照，你凭什么拍我照？你凭什么拍我照？你凭什么拍我照？我叫你们排不排好来呀？你不打架吗？你不打架吗？我刚才让打架来，出来外面来的嘛？打架来啊！有警察，打着吧。中国人都顶。先骂中国人，先骂中国人，先骂中国人，先骂中国人，打了中国人打了，打了，出来打！